Okay, teman-teman, kita tengah check in ya, teman-teman. Masuk je tiup ni. Lagi. Tiup. Oh. Sekarang kita berada di lapangan terbang Kuantan ya, teman-teman. Baru selesai check in. Tunggu nak masuk ke departure pelepasan. Okey lah. Tengah bersalam-salam ya dengan family. Okey, teman-teman. Buat kita. Mak ada handphone orang. Okey, teman-teman. Kita dah nak flight dah dekat daripada Kuantan Airport ya. Video. An oxygen mask like this will appear from the compartment above you. Immediately pull the mask towards you. Okey, lepas dari Kuantan ya, teman. Rumah kena situ dia nampak lah. Selamat mendarat di KL ya. Habis ada YouTuber seorang ni. Buat video TikTok masang tak suruh. Tak, teman. Okey, sekarang kita menuju ke International Airport pada tempat. Mana dia ni? Masih tak baik. Tak boleh tukar? Tidak asing itu. Oh, boring. Nak sembang. Oh, mana? Ya, memang tempatnya sendiri. Makan dulu teman-teman. Tunjuk muka dulu. Oh. Mana? Mantap. Okey, nak masuk. Kau apa? 35C ke? Jadi pilot lah. Keluar power tank dulu. Then Echo 35 this way. No filming on.
Furthermore, I'd like to advise you to keep your seatbelts fastened as much as possible. So just if you want to go to the toilet, otherwise. Amsterdam.ผมนอนมันมุ้งไปเขาอยากกระบังbuat dah ngau sudah kini minsan sudah di ngau ras bulan ni gema oh atlet Malaysia atlet mantap. Amsterdam baru udah ngambil bil teman-teman. Nah ya biar kita oke departure Amsterdam Airport. Kita punya limo ambil teman-teman. Mantap. Jangan mamat ni dia nak kerja tu. Aku tak kerti yang kau tutup pintu ni. Jadi bau besar belaka. Bos. Sebab kita lagi atas sini. Aku pergi ke Papua tu, troli ni tu. Nak pergi jalan lapak tu. Kat rumah sana, lawa. Semua dapat kat rumah. Ni dia punya style lain. Rumah kaya ni. Okey teman-teman, kita handling workshop kita ya. Amsterdam. Nak menyebut nama dia buat nama. Baru nurun report tadi ya. Oke mantap. Malah geng-geng otai. Tak mana-mana tempat lu buat sekali gini kan tak jadi. Dengan merata dah campur kat sini. Tu gaya menua di tu teman-teman. Dia tu 14 degree derajat Celsius. Penyelap waktu dia tu pukul 8 lebih pagi 8.42 pagi. Ni ya kincir angin teman-teman. Dia tu kai musim bunga ya. Saya nanti musim bunga ya, mana mata tu. Udah lepas musim bunga ini tu musim panas. Musim panas ada ya, betul 14 degree. Lawa. Baru nampak jatuh bunga itu. Amsterdam ya famous dengan bunga tulip ya. Bunga tulip.
ya. Esok Robert bagi kereta. Kita berhenti teguh. Oh, dah kat datai buat Canon. Kau yang dah berhenti. Tengah lifting. Lifting kan? Oh, tengah lifting. Jemput pula rasa. Dia stop dia. Siapa sebiji? Okey teman-teman, atuk gaya hotel di tok. Check in malam tok. Tunduk sekejap. Pergilah mungkin tukar rumah ha. Laban kita kaban ngobala madek kita bangsa laut. Saya dah nak boleh. Nya. Macam dah akan nyumai ke diri. Okey. Order online. Send me the link. Kau hujan tang muari. Dah kecelap kau hujan. Second hand, even with how do you call it? New. Never worn. But I have to see how it's birthday today. We need to go early. Yeah, he has a birthday party. 10 friends. Is it some birthday? Today? We're going to play futsal this afternoon with 10 friends, so I have to be the referee, I think. Itu tekan lama. Tekan balik dulu. Kau tahu dah start mana kereta ni. Tak. Ini tu. Kena bosin ni. Apa hal kau? Alah. Nak kena orang. Ni? Bisa mu lagi bing. Hotel lah. Dah duduk lama mana. Kau. Sebab tak ada rotu lah. Kereta jenama pelik-pelik. Aku dapat situ aku dapat lubang tu. Oh, gitu lah. Panggil robot ni. Sekarang Bar lah kau. Jadi kekok cari tempat makan ni teman-teman. Kena ingat balik. Bukan kena tak makan lagi dari pagi tadi. Kita sell dia tempat tu. Lapar ni. Tu lah. Bagi apa? Kena ingat orang belakang tu, kena ingat mana belah kanan tu. Okey. Wah, ingat wah. 2 liter tu. Ni. Aircon lah wah. Wangi lagi tau. Sini memang pakai anginnya sejuk dah. Kau mana? First time aku kereta kat sini tau. Muka aku rasa seduh. Boleh kau nak? Oh jangan. Boleh. Allah hoi ya bersalah. Sorry, I am from. Coba kedai orang itu teman-teman lah. Laju sikit macam tu. Jangan lagu Sika. Sika kalau. Sika menang. Tiga tempat makai tu. Sebaik ada seal. Undang awak. Tak tahu dia. Oh, bak total. Sew. Itu kerana Celap dia di luar di dalam kereta. Minat untuk ekor. Ada dalam kereta. Siap mai. Pizza. Kedai orang tu dia tahu. Ha. Macam duduk Malaysia. Sewa ni. Ha? Apa dia bagi sikit. Aku mau pegang duit yang belanja mu pegang tangan aku tak ada tu. Macam baik kamu, baik kamu duit aku. Aku untuk dekat semalam aku dah duit. Dia okey. Dah tu kena betul emang. Halal kan ada halal. Betul. Aduh. Halal. Halal. Betul tu. Tapi lagu duduk semua. Halal. Ya, masuk. Nasi ada. Kau Melayu kau. Sini memang tak makan nasi, mana ada nasi. Gitulah. Nasi tu benda. Bahan je. Jom. Nasi dia lagi. Ada gambar. Payahnya.
Zuk Ni pizza. Patak. Petrol. Kebak jahat. Ni gambar ni. Okey, tunjuk je. Tahu ya teman-teman, kita debat dah itu. Kebab. Pizza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustaz? Makan dulu teman-teman. Makan dulu. Boleh main dulu tu. Mulai dari Malaysia. Depan ni. Bukan 100 tau. Ringgit tau. Teman-teman. Ni jadi lah. Sekarang ni tu. Oh, cantik tempat dia. Kampung dia. Kawasan kampung. Bodoh ni. Kita menginap sini ya, teman-teman. Sepanjang kita sini. Dalam sebulan ya. Sebulan di Amsterdam. Dia rumah macam rumah sele ya, teman-teman. Di tempat orang musim panas, dia orang akan menginap sini. Dia ada semak sikit. Sana ada satu. Sana pun ada satu. Belakang tu pun ada satu. Kemana hilangnya rasa. Dia tenang sini teman-teman. Mantap. Kita masuk dalam tengok. Kita dah siap kemas-kemas tadi, keluar barang dalam beg. Ini kita bawa daripada Malaysia. Ni kita punya Bungalow Park. Apa ayahnya saja. Sedap BBQ. BBQ sedap lah ni. Kita dapat ni rumah kecil. Burung tau. Burung tau. Ya. Tu lebih. Pak Postman ke mana? Sekarang waktu sini pukul 4.30 Ni sekarang ni. Sini. Dia panas tapi sejuk. Dia sejuk tak? Sejuk sangat tau. Cuma suhu aircon lah. Lebih kurang. Macam suhu aircon di tempat tertutup lah. Genting lah.
Genting pun tak sejuk macam ni lah sekarang. Panas lah genting. That is your hand.